Hari ni kalau tanya budak-budak apa dunia kedua dorang akan jawab Roblox. Bukan sebab grafik game yang cantik ataupun karakter yang comel, tapi dorang boleh create dunia reality masuk ke dalam game tau. Masa PKP dulu, sekolah tutup, taman kosong, semua aktiviti luar kena stop. Jadi apa budak-budak ni buat? Dorang pindah ke Roblox. Sebab dekat Roblox, dorang dah boleh jumpa kawan baru, kawan luar negara, lepak dengan kawan, bina rumah, macam-macam. Yang peliknya, dorang main Roblox ni, dorang main sebagai player. Tapi bila dorang keluar, dorang jadi sebagai creator. Budak 11 sampai 12 tahun sekarang ni dah pandai buat game, dah pandai bina avatar, dah pandai bina bandar sendiri. Siap dorang tahu lagi perkataan, server, script, publisher. Saya umur 20 tahun baru tahu benda-benda tu. Pengasas Roblox David Baszucki pernah cakap, Roblox is about shared experience. We are building future creators. Tahu tak, sekarang ni lebih daripada 20 juta orang buat game dalam Roblox, tapi kebanyakan dari budak sekolah. Roblox ni dah jadi sebuah ekonomi yang kecil, sekolah yang tak rasmi dan budaya generasi yang baru. Dulu kita ni main cushion, main kawan-kawan dekat bawah pokok je, main pasir, main masak-masak. Budak sekarang ni dorang dah boleh buat dunia kedua hanya duduk dalam bilik. Dorang create macam dunia reality masuk ke dalam game. Dorang buat semua ni hanya dalam Roblox je. Tak sangka kan fenomena Roblox ni rupanya besar gila. Cuma kita je yang tak sedar selama ni. Kalau ada benda yang saya terlepas pandang, korang komen je dekat bawah.